Johor Darul Takzim sedia balaskan dendam ke atas Buriram pada Rabu ini. Saksikan aksi kedua-dua pasukan hanya di sini. Perlawanan yang akan berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim itu bukan sekadar perebutan tiket ke perlawanan akhir Shopee Cup, malah ia dianggap sebagai medan balas dendam terbaik buat skuad Harimau Selatan selepas pertemuan sengit mereka sebelum ini. JDT berpeluang besar meraih kemenangan dalam aksi ini selepas melihat prestasi semasa JDT yang terus mengaum di pentas liga, sementara Buriram United pula seakan kehilangan rentak. Buriram hanya mencatatkan 2 kemenangan dan 4 kekalahan dalam 6 perlawanan terakhir yang diharungi oleh anak-anak didik Mark Jackson itu. Dengan sokongan padu penyokong tegar Boys of Streets serta kembalinya Arif Aiman, JDT dijangka akan mempamerkan corak permainan agresif sejak whistle permulaan. JDT tentu mengharapkan gandingan berbisa Arif Aiman dan Bergson di bahagian serangan untuk merobek gawang Buriram yang terkenal dengan disiplin pertahanan tinggi. Adakah JDT berjaya melunaskan dendam mereka sekaligus melayakkan diri ke pentas final? Atau adakah Buriram akan kembali menggoreskan luka di SSI? Sama-sama kita nantikan aksi pada Rabu ini yang akan disiarkan langsung oleh Astro jam 8 malam.